fokus PKR hanyalah semata-mata ialah supaya Anwar Ibrahim kembali penggal kedua. Habis lepas tu parti matilah. Saya tak tahulah, cuma sekarang kita pakai cap rakyat biasa kan. Dan saya juga pakai cap. Adalah minggu lepas adalah sekumpulan kawan-kawan yang lama. Dia dah lebih kurang 6-7 bulan minta nak jumpa kan. Saya tak nak jumpa, kata buatlah hal hidup masing-masing kan. So dia datang lah. Akhirnya lepas 7 bulan dapatlah lebih kurang 3 jam dengan aku kan. Sembang lama kan. Saya pun kadang-kadang terlupa pakai hat sentimentality party. Sebab saya kan emotionally dead. Saya tak ada emosi, tak ada romanticism, tak ada sentimentality kan. Tapi daripada jumpa mereka itu minggu lepas, satu perkara yang tiba-tiba saya perasan, actually emosi dan sentimentality orang PKR ni kuat tau. Sebab dia lama, 25 tahun. Dan dia akan mula cerita lah masa dia kena pukul, demonstrasi, masuk lock-up, masa tak ada orang nak pandang dekat PKR, masa mula-mula buat kan, ceramah buat kat rumah dia, dengarlah cerita semua kan. Dan saya lihat satu perkara yang kadang-kadang lah kami yang pimpinan atas ni terlepas pandang kan. Sebenarnya selain daripada mereka nak tengok PKR jadi kerajaan, perubahan berlaku, satu perkara yang cukup penting kepada mereka juga ialah kelangsungan parti. Sebab banyak yang masuk PKR ini adalah reformis. Reformis ni bukannya lah maksudnya image reformis ini ialah otai reformasi yang mesti berguling-guling atas jalan ke, tak we love PM ke apa, tak ada tau. Reformis ni bila kita sebut maksudnya ialah orang yang tidak berparti sebelum 1998. Jadi mereka menyahut cabaran, keluar daripada kepompong selesa mereka. Daripada sebelum itu dia tak ambil tahu pasal politik, tiba-tiba mereka menjadi pejuang politik. Itu maksud reformis dalam PKR kan. Jadi yang mereka nak tahu ialah sepanjang di peringkat awal PKR dahulu, mereka terpaksa berdepan dengan hentaman dan juga cemohan yang PKR ini adalah kuda-kuda tunggangan Anwar Ibrahim untuk jadi PM saja. Sebab kami yang reformis kata tidak, ini untuk bawa perubahan kepada negara. Reformasi ni jauh ke depan, melangkaui Anwar Ibrahim semua ni kan. Jadi kebimbangan mereka ialah kalau keadaan sekarang ini berterusan, maksudnya semua itu dipusatkan kepada Anwar Ibrahim semata-mata atas alasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sangat popular dan fokus PKR hanyalah semata-mata ialah supaya Anwar Ibrahim kembali penggal kedua. Habis lepas tu parti matilah. Jadi sebab itu kepada Nurul Izzah, kepada yang lain kan, sebenarnya dia nak kena imbangkan lah, kalaupun itu strategi, iaitu mengenengahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim semata-mata, jangan sampai orang melihat PKR ini hanyalah untuk Anwar Ibrahim. Kerana selepas itu Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri dah. Kalau menang pun second term, by the time Datuk Seri Anwar habis second term, dia dah 85 tahun. Takkan dia nak jadi PM sampai 90 lebih kan. Jadi kalau tidak disediakan pelapis, dan pelapis itu dilihat semata-mata yang ada ini ialah untuk melambung dan memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim, membontoti Anwar Ibrahim, dan akhirnya parti PKR ini akan mati dengan tiadanya Anwar Ibrahim lah. Yang itu yang saya ingat mungkin sukar diungkapkan oleh orang yang lama reformis semua ni, tapi itu juga adalah soalan besar kepada ada apa dengan PKR sekarang, because orang nak tengok what is PKR beyond Anwar Ibrahim.